Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat bengkel SLR at UKM. Video ini saya buatkan khas bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tertanya-tanya untuk hari Khamis ini, apakah yang persediaan lah yang sebaiknya lah yang diperlukan supaya bengkel kita pada hari yang ketiga kita nanti ni kita boleh dapatkan yang terbaik lah. Okey. Pertama sekali tuan-tuan puan, just nak recall balik, kita dah buat sampai yang kat sini lah, planning review, dan kita tak sempat habis pada conducting review lah. Yelah, kita pun ikut pace semua peserta kan, jadi tapi kita sebenarnya dah cover, kita dah macam cover sedikit lah tentang penulisan, konsep penulisan menggunakan ChatGPT tu kan, daripada literature review matrix tadi. Literature review matrix di sini kita boleh buat penulisan. Okey, apa itu? Kita boleh bincang yang pasal bengkel nanti lagi sekali. Okay, untuk persediaan ni ada tiga kemungkinan lah. Ada tiga kemungkinan bergantung kepada tuan-tuan punya progress. Jadi dalam video ni saya nak ceritakan yang pertama sekali, seboleh-bolehnya paling minima tuan-tuan dah ada sebuah protokol lah. Tuan-tuan dah follow through, dah ada protokol, maknanya tuan-tuan dah ada tajuk, dah ada research question, dah check current state of the arts, ada search strategy and eligibility criteria, ada ini terpulang nak buat, ini just nak tengokkan kita punya ni lah, punya search strategy ni okey tidak Cuma saya nak tekankan kat search strategy ni, at least ada search strings, dah ada database mana nak cari. Kita akan gunakan Scopus Web of Science tu pasti. Cuma kalau boleh ada tambahan satu lagi, kalau boleh, tak apa pun tak apa, dan kalau ada nak masukkan manual searching pun boleh. Dan tuan-tuan patutnya dah ada dah extraction form, synthesis dengan reporting plan ni. Dan kalau ada prom-prom yang berkaitan, tuan-tuan boleh ambil siap-siap. Dan tuan-tuan boleh siapkan satu protokol lah, dan boleh semak protokol tu. Kita tak payah nak perfect sangat, tak apa, nanti kita akan cuba lihat. Jika sempat nanti kita cuba lihat-lihat lah mana-mana yang kita boleh murnikan. Okey, sebuah protokol ni. Dan kita boleh semak protokol tu bagus tak bagus menggunakan yang ini, dan kita boleh daftar lah. Okey. Baik, itu yang bagi inilah kalau tuan-tuan dan puan-puan, ini at least lah minimum. Kalau saya boleh dapatkan satu protokol yang tuan-tuan boleh nak running, kita boleh cuba. Okey, kita buat apa yang boleh dulu. Baik, yang seterusnya bagi mereka yang dah ada protokol, mungkin dah pernah join bengkel saya kan sebelum ni, dah ada dah sebenarnya. Okey, dah boleh buat yang inilah, iaitu kat sini yang saya perlukan minimum ini, yang at least lah. Yang kedua ni advance sikit lah, kalau ada lagi bagus, iaitu tuan-tuan dah buat searching, gunakan protokol ni, dah buat searching dalam Scopus, dalam Web of Science. Dan saya nak at least tuan-tuan dah ada. Dan contohkan kalau kita mencari kat Scopus, tuan-tuan dah running, tuan-tuan dah filter tahun, tuan-tuan punya artikel, tuan-tuan minta apa language. Okey, dah cari, tuan-tuan ambil yang advanced query ni kan. Okey, semua ni. Okey, so tuan-tuan akan download dia punya export lah kepada RIS. So export RIS, ini saya record sikit, dokumen 1 sampai 557 lah kat sini, 557. Okay, tekan citation information, tick kepada abstract dengan keyword, tuan-tuan export lah. Okay, maka tuan-tuan akan dapatkan RIS. So saya nak RIS ni ada untuk Scopus, untuk Web of Science. Okay, dan kalau yang lain-lain tu tuan-tuan kena guna Zotero lah untuk exportkan dia, untuk jadikan dia dalam bentuk RIS, kena importkan dia, ambilkan dia dan export sebagai inilah certain jenis, itu RIS lah. Okay, kenapa nanti yang ni kita akan cover masa first day lah, iaitu Ryan AI. Untuk first day kita punya hari pertama dan hari yang ketiga ni lah. Okay, pada first half pagi tu kita akan cover Ryan AI. Saya akan go through cara nak guna Ryan AI, sebab hari tu kita tengok agak sekejap sangat kan. Kat sini lah kita akan masukkan RIS tadi tu. Jadi saya nak boleh tuan-tuan, kalau dah ada RIS, tuan-tuan boleh running. Okay. Dan bagi tuan-tuan yang lebih advance daripada tu, dah selesai kepada title abstract screening. Okey, tuan-tuan dah ada dah cari dah full text, dah buat full text screening, dah check dah appraisal, tuan-tuan dah ada literature review matrix, lagi bagus, sebab masa second half saya nak kita go through untuk bahagian penulisan lah. Kita akan go through satu persatu. Kita akan start dengan results, dan kita akan dengar pada intro, batal balik, method, dan masuk ke discussion, dan akhir conclusion, dan kita tengok abstract, acknowledgement, kita tengok overall lah.
Dan saya akan cover juga untuk Zotero lah, cara nak gunakan Zotero untuk referencing. Okay, dan kalau perlu yang lain-lain lah, kita punya formatting yang ringkas-ringkas yang kecil-kecil, yang lain-lain tu mungkin tak sempat nak cover semua. Tapi tadi tuan-tuan dah ada barang, tinggal formatting tu simple sajalah. Okey, itu saya target lah suara 3. Satu, kalau tuan-tuan ada protokol dah cukup baik. Okey, dan kalau tuan-tuan dah ada RIS dan protokol RIS pun dah cukup baik. Kalau tuan-tuan ada review matrix dah siap dah, lagi bagus. Dan akhirnya kita akan buat penulisan lengkap lah. Okey, kita akan go through satu persatu, dan at least tuan-tuan, matlamat saya, at least tuan-tuan tahulah, tuan-tuan tahu flow, the whole flow. At least masa kalau tuan-tuan nanti katakan tuan-tuan buat semula ke buat lain ke, tuan-tuan ingat kat mana nak buat, mana ini kat mana, ini apa, ini nak buat kat apa sebagainya. Jadi itu saja daripada video inilah. Kalau bonus, kalau tuan-tuan boleh siapkan dan lah, that is a bonus. So penulisan, kalau saya buat bengkel sebelum ni, kalau dah ada literature review matrix, 1 ke 2 hari dah selesai penulisan. 3 ke 4 hari kita perlukan untuk formatting lah. Jadi itu saja. Okey, kita jumpa pada Khamis hari ini. Khamis nanti. Assalamualaikum. Jumpa lagi.